akan halang kau berbuat jahat. Boleh sombong. Kau patut rasakan balasanku. Ya. Sekarang kau dah kalah. Lebih baik kau pergi daripada sini sekarang. Tunggulah balasan dari itu. Aku tak takut. Sahabat. 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 Maafkan saya, sahabat. Saya banyak tugas tadi, sahabat. Saya minta maaf sebab saya terlambat, sahabat. Aku dah tenang kembali. Terima kasih, Suster Peri. Sama-sama, sahabat. Baiklah, saya pergi dulu ya. Baik, hati-hati sahabat. Aku akan balas kekalahan tadi. Itu pun kau. Putera Peri. Apa lagi yang kau nak, Peri Gangster? Lah, banyak tanya pula dia. Tongkat aku mana? Tongkat aku. Apa yang kau perlu buat sekarang, ha? Adik? Adik okey ke? Kenapa adik nangis? Tongkat saya, bang. Tongkat saya dah tak ada, bang. Dah lenyap sebakar ni beri jahat, bang. Lah, tongkat pula. Hari tu sayang. Ada macam-macam lah adik ni. Tak apalah. Abang kau Raja Peri, abang order tongkat baru. Sekejap. Hai, hello. Ya, apa boleh Abang Raja dibantu? Peri. Tolong saya. Saya ada sesuatu yang saya nak minta ni. Tongkat baru untuk adik saya. Boleh? Kenapa kau tongkat dia? Adik saya, tongkat dia dah rosak. Dah hilang. Di bangkau dia peri jahat tu. Sekaligus Raja Peri tolonglah penjarakan peri jahat tu nanti. Saya akan buat tongkat tu tapi makan masa sikit tau. Okey, terima kasih. Baik. Okey, Raja Peri tengah buat tongkat baru untuk adik. Mungkin makan masa sikit. Okey? Tapi berapa lama lagi, bang? Siapa nak jaga tugas saya, bang? Sahabat saya kat bawah tu, bang. Tak apa. Adik tak perlu sedih. Abang akan menggantikan tugas adik. Abang akan jaga sahabat adik. Ya? Ya, bang. Terima kasih, bang. Nanti saya cakap tempat dia kat mana, ya, bang? Ya, sayang. Jangan nangis, dik. Dah. Ya, Bukan main bersiap tu. Nak ke mana tu? saya nak pergi sekolah. Kenapa? Oh, nak ke sekolah. Patutlah handsome. Tak adalah. Handsome lah. Tak adalah. Kamu boleh siapkan sarapan dulu tak? Boleh? Pergilah siapkan sarapan. Saya nak makan. Jadi selambat dah. Boleh? Okey, sahabat. Saya akan siapkan makanan sekarang. Bagus. Pergi buat. Sahabat tunggu ya. Terima kasih, Strawberry. Sama-sama, sahabat.
Tunggu jap ya. Apa lagi aku tinggal lah. Tapi tak ada apa-apa kot. Aku cek dulu lah. Model file. Wah, rumah sangat bagus ni. Waktu ni tak pemarah. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Maaf. Kamu siapa ya, wahai peri? Kenapa sayap dan muka kamu sebiji macam putera peri? Kenapa ya? Nama saya Peri Ashraf. Saya abang putera peri. Seriuslah? Ini abang putera peri ke? Ya, saya abang putera peri. Nampak? Buktinya awak cakap apa tadi? Muka saya dengan sayap saya sama kan? Saya ingat putera peri cuma seorang je selama ni. Rupanya dia ada abang Putera peri tak pernah cerita ke? Yang selama ni dia ada abang? Saya tak berpeluang untuk tanya ni. Sebab saya selama ni saya rasa macam benda tak payah ambil tahu lah kan. Oh, tak berpeluang untuk tanya. Saya abang dia. Jadi mulai sekarang, saya akan menggantikan tempat dia untuk menjalankan tugas, membantu orang-orang susah, miskin, kesedihan dan akan menemani hidup kamu. Supaya kamu tak sunyi lagi. Tapi kan, kenapa Peri Ashraf nak ganti tempat putera peri untuk ambil alih tugas putera peri? Putera peri ke mana? Kenapa dengan dia? Putera peri sekarang, dia tak akan dapat turun ke bumi. Tak akan dapat jalankan tugas dekat bumi. Sebab tongkat ajaib dia telah lenyap, dibakar oleh peri jahat. Peri yang pernah buat kamu lemah sebelum ni. Betul. Memang peri tu jahat pun. Dia dah buat saya hari tu. Lepas tu? Sekarang, saya akan menggantikan tugas dia untuk menjaga kamu. Apa pun yang kamu inginkan, apa pun yang kamu perlukan, saya akan tunaikan. Macam mana Peri Putera selama ini buat dekat kamu? Maaflah sebab saya ni sebenarnya macam tak biasa lah. Selama ni pun saya terbiasa minta dekat putera peri. Jadi Peri Ashraf ni baru lagi, jadi saya macam malu lah. Faham? Biasalah, kita ni tak adalah kenal sangat kan. Jadi kamu macam tak selesa macam atau tak biasa tu, itu normal. Sebab kita baru nak kenal. Tapi satu masa nanti, dah lama-lama, kita mesti akan jadi selesa. Betul tak? InsyaAllah. Kita tak tahu lagi. Hari ni, kamu ada perlukan apa-apa, saya akan tunaikan sekarang. Untuk masa ni rasanya tak ada. Saya tak ada apa-apa yang saya nak. Baik, kalau tak ada apa-apa, saya pergi dululah. Saya nak mulakan tugas baru kat tempat lain pula. Ada lagi ni yang minta bantuan ni. Yelah, nanti orang tunggu. Pergilah dulu. Tak apa. Saya pergi dulu ya. Okey, baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergilah. Bye-bye. Dah lah, lagi sarapan dulu lah. Sahabat, makanan dah siap. Ha. Wah, seronoknya aku hari ni. Cikgu puji aku lagi lah. Kawan. Peri Ashraf, kenapa? Seperti yang saya janjikan, saya akan selalu menemani kamu. Okeylah, saya nak pergi warung depan tu, nak beli makan. Okey, tak apalah kalau macam tu. Saya pun nak kena pergi dah. Okey. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum cik. Ya, Dek. Donat satu ni berapa ringgit? Donat tu satu RM7, Dek. Oh, RM7 RM7. Karipap satu ni? Karipap tu RM5, Dek. Bagilah donat yang RM7 ni satu dengan karipap RM5 ni satu. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalikan satu plastik boleh tak cik? Boleh. Sekejap. Okey. Nah, ni dia. Tu awak. Sekejap Saya ambil dulu sekejap.
Ni duit dia. Okey, saya jual Okay, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. 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 Astagfirullah. Oh. Hai kawan. Wih Ashraf. Kenapa Kawan ni? nak dengar satu benda tak? Berita ni, berita buatkan kawan gembira. Apa yang agaknya berita gembira tu? Putera Peri tak lama lagi akan dapat tongkat baru. Jadi dia akan bertugas semula ke bumi. Serius ah? So nanti Putera Peri akan kembali? Ya. Jadi lepas ni saya akan balik ke kayangan. Dan lepas ni Putera Peri akan jaga kamu semula. Mesti kamu suka. Ini berita sangat gembira. Okey. Terima kasih atas informasi. Okeylah, itu saja. Saya pergi dulu ya. Baik, hati-hati. Putera Peri, Ya. saya memanggil kamu sebab saya ingin memberikan sesuatu yang penting. Terimalah ini. Ini tongkat baru kamu. Lepas ni, jaga baik-baik ya. Wah, comelnya tongkat ni. Terima kasih Raja Peri. Sama-sama Putera Peri. Sekarang, apa yang penting, kamu jaga tongkat tu ya. Okey, saya akan jaga tongkat ni elok-elok. Okey, sekarang, kamu boleh kembali bertugas. Pergi bertugas sekarang ya. Baiklah, saya pergi dulu ya.